guys, Aika dia tak nak sembang lebih-lebih tapi dia nak buktikan bahawa Aika 03 ialah sebuah EV yang boleh pergi off-road. Kau tengok kat sini ada pelbagai cabaran. Yang pertama sekali ni, dia punya RAM ni memang sangat tinggi. Even dia punya bila kau nak turun ni, dia punya departure ataupun dia punya sudut tu mencecah 23 darjah. So maksudnya bila kau naik tadi, dia punya tu macam ni sekali. Lepas tu bukan itu saja, dia nak tunjukkan bahawa kenderaan ini memang sangat sesuai ataupun dia punya saiz tu memang ngam-ngam cun-cun untuk pasaran Malaysia. Kita boleh masuk dekat sini. Maksudnya di kawasan yang sempit, kalau rumah kau sempit, jalan tu sempit, memang boleh lalu. Cabaran kedua ialah dia nak tunjuk bahawa Aika 03 boleh masuk air sedalam 400 mm tanpa masalah. Sebenarnya kalau nak ikutkan, dia boleh sampai 600. Tapi yang ni 400 je lah. So setakat banjir kilat tu senang je. Okey, yang ni pula Aika panggil sebagai air breaker. Maksudnya bila kau masuk dia ada roller ni kan. So dia nak menunjukkan bahawa walaupun satu ataupun dua tayar dia tak ada traction, tapi memandangkan dia adalah model IWD iaitu 4-wheel drive, dia boleh lalu roller ni dengan senang je. Cabaran terakhir ialah ini, dikenali sebagai elephant step. Maksudnya tayar akan satu ataupun dua tayar tergantung. Okey, satu lagi bila kita sampai dekat sini kita boleh buka pintu dan menunjukkan bahawa dia punya kerangka ataupun dia punya chassis tu tak flex. Okey guys, aku dah try semua simulation off-road ni dan aku boleh kata agak impressed dengan apa yang ditawarkan oleh Aika 03 terutama untuk varian IWD. Okey, 03 ni akan ditawarkan dengan dua varian, two-wheel drive dengan I-wheel drive, IWD. Okey, untuk yang two-wheel drive tu harga dia bermula 145 dan untuk model higher variant iaitu IWD yang kita test tadi, harga dia bermula 155,000. So aku rasa kalau kau nak beli sebuah EV yang boleh masuk off-road, inilah model dia.